kita bagi tadi. Yang dia boleh cerita, dia tak faham. Dia gagal faham. Itu pasal kau gagal faham. Jangan bercakap pasal agama. Baik kau bercakap pasal masuk ke, pasal makeup ke, jangan cakap pasal agama ni, Ustaz. Ya betul. Kau gagal faham dulu konsep tu. Kau tak boleh jadi agama dia itu yang betul-betul morfologi kaedah pendekatan sampai ibadat itu dengan baru-baru punya sistem baru-baru punya baru tahun punya. Lepas tu dia nak jual sistem dia nak jual. Lembu kita, sistem lembu kita dia nak jual. Lepas pada tu kata anak bini kita. Anak bini kita tak timbul pun kat situ. Tak ada penampakan bayang-bayang hitam ke, bayang-bayang kuning ke, bayang-bayang kelabu ke, tak ada. Kan? Tak ada penampakan bayang-bayang hitam, bayang-bayang kuning. Terus salju cinta hatimu, tak ada. Yang macam ustaz ni kan, tak ada. Yang penting dekat situ, kawan tu kena rompok, kena samun. Aku kena rompok, kena samun. Kereta motor kena curi dekat situ. Mungkin benda tu ustaz tu telah mewahyukan, telah diwahyukan untuk menjalankan tazkirah pagi tu. Kita tak tahu, mungkin dia dapat sistem wahyu. Kan? Kita tak pasti benda tu, kita tak tahu. Sebab orang tak tahu latar belakang dia. Dia seolah-olah telah diwahyukan oleh dia apa latar belakang kita ni. Telah diwahyukan.